last day puasa di rumah mak. Hari ni kita masak gulai lemak ayam ya. Asalnya kita plan nak buat pating tempoyak, tapi patingnya tak ada. Jadi kita buatlah gulai lemak ayam. Okey, Assalamualaikum. Inilah kita juadah kita berbuka hari ini. Last berpuasa untuk tahun 2026. Kita ada cekodok pisang. Kita ada kek batik crunchy ya. Dan kita juga ada gulai ayam bersih pedas dan tak pedas untuk budak-budak. Stay tune. Kita nak buat apa kacang ya. Kita tanya di macam ni. Tanya di kacang. Kuah kacang ya ini. Okey, nasi ipit kita dah letak. Ya, kita masak rendang pula. Ni dia punya awal-awal dia lah. Macam ni ya. Oh, tadi masih dah wajib dah ada satu nak sabar. Lagi main dengan kakak. Makasih dah. Sekarang ni kita tengah nak keringkan air ayam dia dulu. Nanti baru kita letak santan ya. Kita tunggu air dia kering dulu. Hari ni kami nak masak rendang. Esok kan raya. Boleh. Ya, aduh. Apa ini? Pulau. Betul. Ikat ni. Oh, jatuh. Apa ya? Abah bakar ni. Tu jangan Kena sini ke? Sini. boleh. Ni minyak apa? Minyak masak? Minyak apa? Minyak kan? Tahu kan? Kena nak ni lah.
tu kan. Pakai bunga api. Tak ada lawan tu. Kudik, tengok kudik. Dah settle. Dah ni. Pembukaan. Walillah. Ya, pusing. Wow. Lemang dah siap. Selamat Hari Raya Aidilfitri mulia. Siap. 1, 2, Welcome to Channel Opia. Day 1 Hari Raya Aidilfitri. Sekarang kita orang nak pergi ambil gambar untuk customer Hari Raya pertama di Kuala Lipis. See you soon. Mi goreng in making. Harap gitulah. Kenapa? Satu. Kita ada sambal tempoyak ya, ikan bilis. Lepas tu kita ada sambal telur dan juga Itu malah ambil tu dah. terung kicap. Mana gaya tu. Tak payah. Payah sikit. Okey dah. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Sikit jauh sikit. Mama nampak.
Ini virtual UFO. Tinggi kan? Dan Mikoi. Kita nak pergi mana? Kedai dua Duduk dan dia mengerakam. Lagi sekali. Ransan sahu, ransan sah, guli 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 guli, ransan sah. Hayafi, Ya, kejap. hayafi, guli 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 guli, ransan sam. Mata dia kan? Mata tak boleh ke? Tutup apa? Helmet. Tali tak yang ada. Betul betul ada. Ada ke tadi? Tali ada. Bukan ada. Ada kat mesin tu. Tak, kami nak juga. Ada. Talinya. Betul ke? Kita beli last mancing. Batu gadung. Cepat batu gadung. Pelampung lah, pelampung. Lampung ada. Ada? Banyak. Apa ni? Hamster ke? Lantai kecil berapa yang ni? Hamster? Titik bang. Danok kecilnya. Tengok ni ada. Lu kalau cacing ambil berapa? Ha?
mak dia tengah tidur. Ada 3. Dia boleh. Okey. Kenapa? Nak apa? Yang ni? Jagung. Awak jagung. Yang mana ni? Apa ni? Betul ke ni pedas ni? Betul. Dah ambil dah, Makan apa? Kalau korang nak, beli je. Kita pergi kedai RM2. Nak naik tangga. Cantik. Yang tu dia lukis-lukis. Dia pancing nak pancing. Okey nak. Nak. Ayo nak tukar lah. Bos sini tak. Ini. Ya, jom. Jangan lari-lari. Adik beli apa? Perjalanan Baum ya. Awak tak rangkap ke? Dia nak rangkap ni. Dah, kejap je. Saya tap tempat dulu. Ini adalah lokasi kita untuk memancing petang ini ya. Apa? Ikan apa ni jam? Bida. Ikan bida. Pak cik. Angkut kat mulut dia tadi. Tak makan dah tarik. I know Blue is not in her. She's a dime. 2, 3. Inilah juadah berbuka kita yang terakhir. Tak tahu lah. Ini adalah juadah, lauk juadah buka puasa kita untuk tahai. Okey, malam last puasa kita. Okey, inilah lauk kita, juadah kita yang untuk berbuka last kita Ramadan. Okay, inilah dia menu juadah berbuka puasa kita untuk last tahun 2026. Okey, sekarang kita ada gulai lemak ayam. Ini yang ini yang pedas. Ini yang tak pedas. Okey, kita ada juga cekodok pisang ya. Ni dimasak by Cik Nisi kita.
Dan juga ini apa tu? Kek